Tengah je. Tak lama sangat pun. Tu lintah kan? Ni treatment kali kedua. Sebelum ni saya punya jerawat dekat dahi ni, dia macam bengkak-bengkak. Guna lintah untuk rawatan jerawat. Boleh ke? Hari tu guna siput babi. Betul-betul siput babi melekat kat pipi. Video ni 3 tahun lepas punya cerita. Yes, memang ada kajian lendiran siput babi. Dalam bahasa Inggeris kita panggil snail mucin. Memanglah ada kajian lendiran siput babi ni pernah digunakan dalam real case. Selepas rawatan ablative fraction CO2 laser dipakai lendiran siput babi, memanglah ada glycoprotein, ada hyaluronic acid, ada protein kita panggil snail secretion filtrate. Benda tu semua untuk kekalkan hydration selepas rawatan. Lendiran siput babi memang elok. Tapi janganlah pakai siput babi betul-betul. Ada orang betul-betul alergik pada siput babi yang sebenar tau. Aku tak cakap bahan kosmetik yang ada snail mucin. Ni betul-betul siput babi. Lepas tu nombor 2. Siput babi yang sebenar ni. Ni kuman, parasite. Ni contoh parasite dia suka melekat dekat badan siput babi. Brachylaima species. Datang ni selalunya siapa-siapa yang duk makan siput babi tu boleh kena intestinal infection tau. Letak muka pun boleh tahan juga. Ni cacing. Angiostrongylis cantonensis. Cacing ni suka duduk dekat badan siput babi. Bukan dekat siput babi je. Suka duduk kat tikus pun sama. Hampa boleh tahan ke letak benda ni dekat muka direct? Tak sanggup aku semata-mata nak cantik. Yang ni lintah pula. Sis, aku minta maaf Ramai yang tag saya ni suruh bahas. So ni saya nak bahas jujur lah. Kalau lah guna lintah yang pelihara sendiri, mungkin lebih bersih lah kot. Sebab lintah ke pacat ke sama macam siput babi. Dia adalah rumah pada parasite. Ni bakteria ni. Hantar opong dia Aromonas veroni. Aku bukan nak larang apa pakai lintah untuk jerawat. Aku cakap kalau lintah tu liang, bakteria ni pernah buat orang mati. Sebab apa? Sebab bakteria ni masuk dalam darah menyebabkan sepsis. Benda betul ni, case report. Dia guna leech terapi, lintah tadi, yang mana lintah tadi ada Aromonas veroni. Untuk apa? Seorang patient lah, dia ada masalah ni, cancer cell dalam mulut, oral squamous cell carcinoma. Ni lah rumput kanser tu. Dalam bibir apa ni dia satu lagi. Kalau baca case report ni, doktor dah potong buang dah kanser dekat mulut dia. Contoh kalau kanser kat sini kan. Doktor potong. Lepas tu doktor buat reconstruction of soft tissue. Maksudnya bahagian potong tu doktor letak tisu yang lain supaya tak lampau cacat lah berlubang. Lepas tu tak tahu. Setiap surgical dia ada complication. Ni ada komplikasi venous congestion. Mungkin kawasan surgical tu nampak bengkak lah kot. Lepas tu dia pun buat leech terapi. Hari yang kedua post op. Maksudnya hari kedua selepas dia operate, dia terus buat lintah tu. Tengok. Patient develop pneumonia and sepsis and died as a result septic shock. Meninggal juga walaupun dah on antibiotik. Tu aku cakap bakteria ni bahaya. Yang bestnya bakteria ni ada dekat lintah. Lintah ni memang rumah bakteria tu. Aromonas veroni. Apa dengar baik-baik Aku bukan nak jatuhkan pelik dari orang. Kalau dia guna lintah yang dia belah, dia kecil lagi. Kalau lintah belah, kemungkinan lebih hygiene lah. Tak adalah bakteria tadi. Ni kalau kes dia guna lintah tepi jalan ni, macam mana? Risiko. Dan kalau hampa tanya aku, lintah boleh ke untuk rawatan jerawat? Nak kata lintah elok untuk rawatan jerawat ni, aku tak jumpa lah kajian. Dia tak macam rawatan siput babi. Walaupun siput babi ni, hampa janganlah melekat terus dekat pipi. Ambil lendiran dia. At least guna skincare. Lendiran siput babi yang diproses, at least ada jugalah benefit dan kajian untuk rawatan kulit. Lembapkan kulit, moisturizekan corneocyte ataupun sel-sel atas kulit. Tapi lintah ni, tak ada kajian langsung untuk rawatan kulit, terutamanya jerawat. Bagi hampa yang tag-tag aku ni, aku tak beranilah nak suggest korang pakailah rawatan lintah untuk jerawat. Aku check GPT pun, model study acne leeches are almost non-existent. Maksudnya tak dikaji. So kalau tak ada kajian, aku tak berani nak cakap lah. Wallahualam, aku tak berani nak komen. Kalau lah hampa ada jerawat, apa susah? Skincare kan berlambak dah ni. Eucerin ada, jenama YOU, Let to Glow, Skitifi ada, Peterson Lab pun ada. Ni, jenama lokal, Dr. N. Lokal produk pun banyak yang bagus. Ni satu lagi brand lokal, brand muka. Pun elok. Senang cerita, banyak brand skincare yang kau boleh pakai untuk ikhtiar jerawat. Tak payah pakai binatang lah. Even direct siput babi pun, aku tak recommend. Yang ni semua soal hygiene. Kalau hampa boleh yakin, yang ni bebas pada bakteria, tak ada parasite, suka hati hampa nak letak dekat muka ataupun tidak. Sama juga pada lintah. Binatang-binatang macam kita panggil sebagai intermediate host, vector ataupun sebagai rumah tunggangan bakteria ni, aku tak beranilah nak suggest dekat orang. Takut jadi kuman lah. Sepsis, boleh meninggal macam tadi. Saya nak jawab. Aku harap korang faham bila dengar video ni. Aku bukan nak jatuhkan bisnes orang ke apa. No. Aku orang sains. So aku akan cakap berdasarkan kajian saintifik. Kalau hampa nak buat, buat. Aku takkan larang. Cuma beringatlah.